Udang dia memang besar gila. 4 ekor kilo, 5 ekor sekilo. 4 ekor sekilo, 5 ekor sekilo udang dia. Harga dia? Tengok situ. Tu dia penuh macam tu. Oh, tengok kolang tu je. Ada. Okey, nampak putih-putih tu telur ah. Okey. Kan ada dia. Okey. Dari pukul 4 sampai pukul 12 malam. Sampai 12 malam. Okey. Kalau hangpa nak macam ikan harga boleh bincang tak Harga boleh bincang. Ambil banyak kurang lagi. Ya, betul. Saya ikut ni. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita berada di pasar pagi ataupun pasar nelayan Kubang Watan. So tempat ni dikenali ataupun terkenal dengan tempat udang-udang besar macam udang tiger, udang rimau dan juga tiger flowers ataupun harimau bunga. So kalau nak tahu macam mana bentuk harimau bunga tu dengan udang kertas dia, udang kertas A yang harga dia hanya RM60, hangpa kena tengok video ni, okey? Jangan skip dan tolong subscribe saya punya channel dan tolong follow saya punya Facebook page, okey? Okay, so kita tengok apa yang ada kat sini. Let's go. Kalau sini 30? Harga dah. Harga 30. Kilo 30 ni. 30. Okay. Kalau dua dapat berapa? 26 lah. 25 ringgit. Ni sekilo dah kau dah lagi? Sekilo dah. Sekilo dah. Sekilo 3 ringgit. 25 ringgit. 3 ringgit je. Okey kau. Baik kau. Sekilo 4. Kilo 4, 310. 3.10. Okey. Mai bang, boleh bang. Kilo 4, 310. Yang ni 1325. 4.10 juga. Okey dah, baik. Kipas Hafsah. Ada Hafsah ni. Banyak dia panas. Kenapa ni okey ke? Boleh lah, boleh lah. Baik, main, baik. Baik. Okey. Dah cuti kan? Ada habis dah. Mai kakak lagi macam ni pula ni. Halo, tetamu mai orang ni. Tu. Ha? Ada? Tu. Transport kan okey ke kau Okey lah, boleh lah. Hai dah Kan banyak. Orang Ya, ayam. ada orang ni hari mana buka tak? Buka setiap hari kan? Setiap hari buka. Pukul 8 sampai pukul 12. sampai pukul 12. 12.30 ada. Okay, kalau dekat kakak ni juga, kalau hampa belikan, dia ada selir bersiang kan dia. Hampa apa nak potong macam mana? Dia boleh buat, jangan risau. Harga boleh bincang tak Harga boleh bincang. Ambil banyak kurang lagi. Ya, betul. Saya kak ni. Alright kak, baik. Okay, selamat menikah. Ni bukan musim dia kan? Bukan musim dia lah ni. Bukan musim dia. Musim dia? Musim dia kan? Dia bukan ada musim ni. Dia ada setiap Banyak masa. banyak masa. Kau nak pergi cari ya? Cari dengan tak cari je. Kalau kata lala, dia ada musim. Lala musim.
10 ni untuk sekilo Kilo 10. Model tinggi tu. Ha tu. Kena main jarang-jarang kali main kat gaya orang katok Adik main hari Jumaat baru orang ramai. Lima ramai. Hari kita tok lagi. Kalau hari biasa Kalau buang dengan tak buang harga dia macam mana bang? Sama orang RM7 lah. RM10 je. 7. 7. Kepok RM7. Kalau tak buang sekilo 7, kalau buang pun 7. 800 gram. Kalau 800 gram. Oh, maksudnya 200 gram tu kalau kulit lah. Ni buat dia 800 gram RM7. RM7 saja. Kalau yang malas nak buang kulit tu, hampa beli lah isi siap. Boleh masak. Abang ni dah memang ready dah untuk buang. Abang carinya ni ke? Ambil. Kalau siapa sudu? RM6. RM6 sekilo? Sekilo RM6. Sekilo RM6. Sekilo RM6 kan, siapa sudu. Yang ni RM7. Kapal RM7. Isi saja RM7 juga, tapi 800 gram saja. Sebab 200 gram tu tolak kulit. Tam tadi tak main wai, tam sah. Oh ya, habis dah. Okey doh. Main wai kita ada tam sah. Mas tadi tak buat ada orang ni. Main tadi pun ada orang. Awak tak pun ada orang. Oh, betul. Cik sama saya. Saya kita pergi dalam mall. Abang minum bang? Apa balik? Dia tak barang. Oh. Kita makan dia. Oh. Cukup ah. Lo ni? Tapi tak banyak orang, ada 2-3 meja je. Okey. Tapi kami akan meja direct tu sebab menu naik petang. Okey. Menu naik So petang. kat dekat meja ni juga? Duduk, kami duduk depan dulu. Dekat tepi jalan? Dah di tepi ruang ni. Oh, tepi jalan masuk tu? Okey. Ruang tengah tu adalah 2-3 meja dengan sayur. Alright. Menu naik petang Setiap hari? setiap hari. Daripada Kalau pukul? ada udang, ada ikan, ada dia. Okey. Dari pukul 4 Sampai? sampai pukul 12 malam. Sampai 12 malam? Okey. Kalau hampa nak macam ikan, kalau dulu sampai 12 tengah hari kau kan? Okey, tapi kami sekarang ada ni rehat lah sampai pukul 4 petang. sampai pukul petang tu. Tapi sekarang ni disebabkan ikan termenung naik petang, kakak ni kata udang pun ada stok sampai pukul 12 malam. 12 malam. So kalau hampa terlewat ke, balik kerja lewat ke, hampa boleh main kat sini sampai pukul 12 tengah malam. Tapi janganlah main 12 tengah malam. Hampa mainlah WSG 8 ke 9 ke kan. Macam udang sotong tu kalau ada, selagi ada udang sotong. Selagi ada. Habis awal kami balik awal Okey, so kena main awal lah. Tapi sekarang ni sampai petang, daripada petang sampai malam. Tu stok udang kau ni memang macam ni, memang padu ada, memang tak pernah Terima kasih. tak pernah tak cuna, memang sedia. Memang udang besar, ketam besar. Rimau. Rimau dengan getah. Dia beza, ni getah, ni rimau. Apa? Ni udang getah, ni Okey. udang rimau. Ketah dengan rimau. Alright. Oh, dia jemput sekali ya? Campur sekali satu harga je. Kalau harga dia, ni A kan? Ni AB campur 65. B. AB campur. Oh, AB campur. Ha. AB campur. Kalau ni C, Ni C. Harga dia sama ke lain? ada 65, ni 55 je. Maksudnya hak itu pun sama juga kan? Sama sama itu. Yang sebelah itu Sama je. sama je, tak ada ubah kan? Tak ada naik kan? Okey. Perayaan itu je lah ni. Ya, okey. Sotong pada sotong, ni berapa? Ni 32. Sotong tak berapa ada lah ni, harga dia mahal sikit. Oh, okey. Kilo 32. Sotong apa? Candak lah. Ada ni pekat. Oh, bukan. Ni musim telur ni. Oh, Musim ada sotong telur. Macam ni kita ada telur? Tengok gemuk. Tengok situ. Tu dia penuh macam tu. Oh, tengok kolang tu je? Ada.
Okey, nampak putih-putih tu telur ah. Okey. Dia kalau kosong dia macam Atau kalau kita nak pegang macam tu saja kot, kita boleh ada dia macam. rasa gemuk dia. Oh, kalau kita gemuk pegang tu. dia gemuk dia. Kalau gemuk tu ada. Kalau macam nipis macam ni ni tak ada. Oh, dia okey, macam tu. So, itulah dia punya trik dia kalau nak cari kita makan. Macam ni kosong ah. Okey. kosong. Tengok dalam tu kosong. Okey. Tak ada telur. Okey. Kalau kita pegang tu, dia kepek sikit, kosong lah. Kalau kita pegang gemuk sikit tu, ada telur. Tapi harga dia ada telur, tak ada telur, sama je. Sama je. Sama je. Tapi pulang pada orang, kalau orang nak makan telur, ambil je telur kan. Tapi kan, ni satu lagi. Kalau kat makcik ni kan, kalau mau nak tengok apa udang besar betih, ni dekat macam ni. Tengok dia punya udang. Oh, takut tengok. Ha? Tu, dia punya udang dia. Takut tengok. Apa orang ni? Abang-abang tu harimau bunga apa? Tiger flower. Tiger flowers. Ni. Ni dia ni, dia lembut. Tiger flower ataupun harimau bunga. Maksudnya harimau bunga kan? Dia punya udang dia memang besar gila. 4 ekor kilo 5 ekor sekilo. 4 ekor sekilo, 5 ekor sekilo udang dia. Harga dia 90 sahaja. Okey, banyak ke kurang? Okey. Lagi banyak lagi kurang. Tiger flowers. Okey, yang ni udang atas, udang atas. Itu 60. Ha? 60. 60. Tu, set A tu ada gini. Ni dah kalau A dah dah ni. atas ni A ni dia tak. A dah ni? A dah atas. 60 je geng. Tak dapat ah. Saya ada pusing daripada Perlis sampai ke Penang. Kat makcik ni memang yang paling murah sekali. Hampa tengok dia punya A dia juga A. RM60 je je. 60. RM60 je dia punya udang dia. Ui, gila. Ni Tiger flower juga ni. Yang ni harimau je. Harimau saja. Oh, dia yang merah ni baru Tiger flowers. Dia kalau yang biasa kuning sikit ni Tiger biasa saja 65. 65. Ni A juga. Tapi habis dah lah. Ni habis dah kedai makan. Oh, okey. Tapi besar-besar ni lah. Ni 65 besar ni lah. Tapi dia habis dah. Ni 65. Ya. Baik. Okey, yang ni B. 55 C. C55. Yang ni Ni 58. 58. Betul? B 58. Oh, ni B. Yang dalam mangkuk ni? 20 tu hak 55 ni. Oh, 20. Okey, makcik ni juga dia buat paket-paket. Yang ni memang untuk pameran ni kan, bukan untuk jualan ni. Jual lah. So kalau nak jual kita kena timbang dulu kan. Timbang dulu lah. Kalau macam ni dah set timbang lah ni. Set timbang dah. Saya nak ni cik, saya nak ni satu. Ha? Okey apa? 3 lebih balik. Oh no. Oh tu dia tengok juga. Petang, malam, buat lagi tu. Betul saya tengok ada juga. Oh kalau ada les tu ada lah barang. So maksudnya kau apa dah? Dia les orang kami combine. Okey. Kau turun sini ah. Ji, dua kali je. Tak apa dekat. Atau macam bagi dah tu. Ambil sikit, ambil sikit. Tak ada Ji, ambil sikit. Masih ada bagi dah itu. Tak apa, itu. Halal. Makcik sedekah udang pula. Okey tu masalah kan. Tak ada masalah kan. Terima je lah. Semoga dimurahkan rezeki makcik. Sihat tubuh badan, dipanjangkan umur, dipulangkan urusan. Kaya, mewah, sihat. Amin. Saya sihat. Kalau hampa nak main cari udang besar, udang harimau flowers, Tiger flowers ke, udang harimau ke, udang atas A ke, nak yang A65 ni kan? 60. RM60. A ni hampa boleh main cari makcik ni dengan kakak ni. Hari-hari ada cik daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. Lepas tu kakak dia kata selagi ada ikan temenung dekat sini petang sampai pukul 12 malam hampa boleh main cari udang, hampa boleh main cari sotong, hampa boleh main cari ketam. Memang ada. Okey, so malam tak jadi. Abang tak main? Tak. Rehat lah. Jadi dekat Pagi saja? Pagi. Okey. Dekat satu lah. Setiap hari sampai pukul 1? Setiap hari ada? Tak ada cuti Malam-malam biar ada pemuda. Ya. Okey.